ni. Ada kacang. Jumpa kan. Alah, dah sama dengan kartun tu. Dah potong rambut. Paling kecil yang kecil pun buat 4 ringgit. Dia buat rambut sangat kecil tu. Nampak jigong apa lah. Tutup. Di mana sini? Ayam rendang ni. Tutup tu. Air. Air tu. Air tu lah kita sipit. Kecil-kecil pun 4 ringgit. Oi, makan lah. Jauh. Biarlah kau masuk YouTube. Nak makan belum? Saya sayang Eddie lagi. Sebab supaya jaga. Jangan lah dekat situ. Terima kasih. Dia pergi mana? RM2 je. Cepatlah, dia dah pergi mana? Mana ada dah habis dah. Dia takut. Bye. Raya. Broman. Balik ni tu tidur kan. Ni partner in crime Siti ni. Oh ni. Jauh ni. Dia naik flight datang ni. Video. Alhamdulillah. Sudah. Senang nak jumpa dia ni. Dah belum? Dah. Orang tahu. Ini memang masjid raya. Dia yang bagi tu. Mak. Ya, tak mak. Terima kasih. Ya, dia mak nak datang sini. Kalau datang malam, dia ada. Siang tak ada. Tapi dia Berapa? Mak kita punya lah. Wow. terima kasih. Dia punya mana? Oh mak katanya mak dia punya. Habis Iman punya? Mak anda tak kata mak punya, Iman punya? Ha? Tu mak punya, Iman punya? Niat. Doa mak.
Gerbak. Gerbong. Gantin. Dah cakap lah. Salam. Minta maaf. Salam. Adik. Meh. Order. Kadang orang beli-beli semua, orang beli juga. Saya kan. Aku nak hantar dekat ke Fajar. Contohnya, Dekat ke Fajar. Bukan, dia dah grup. Loading dah? Macam keling ni macam mana? Kau Dia pernah pakai tengok sari. Macam Dia tak pakai telekong, dia kan mesti pakai sari. Kau tengok keliling tak? Warna apa? akan makan simpit gotong aja. Ada dia nak hantar. Tak gerak. Mana lauk orang kat sini tu? Oi, saja balik lah. Rumah berabur nak kena Betul. nak kena sabar. Video. Mak kau meletup apa? Habis. Mak! Mak takut. Jadi tak tinggi pun. Itu lawak. Itu lawak. Kau dah tak tahu. Kali ni kita nak pergi beraya sebab hari ni aku cuti. Ni ke Taman Pahlawan dekat Teluk Paling Megara. Ini dia. Tutup pintu. Ya, tutup. Tutup pintu. Mayangnya ada anak. Tepi. Anak, mak, ni lah anak. Ada siapa ada kat dalam? Kenapa? Ha? Dia ah. Motor kau sudah cuti. Dia meeting dia tahu. Okey. Mak, dia jalan masuk ke mak. Hei, untuk mak. Nak ke mak? Ini lagi 50. 55. Perempuan. Asmara yang balik kerja, perempuan. Dia lemak kan? Kawan dia. Adik kau nak ikut lah. Nah. Ya. Salam. Ni. Ni mak dia ni mak kan. Farid ni. Belok ke kanan. Kemudian belok ke kanan.
Belakang ni rumah siapa, Mak? Dah. Anak Tok Subaka. Ah. Pesan kenal. Edi tak kenal, Faizal ni kenal. Mana Helen? Ada. Yang lain Dah lama tak jumpa, ya Allah. Mana? Mak usul. Bila? Raya tu lah. Selamat Hari Raya. Mak Raya Ya ampun, tak jumpa. Mak Raya saya nak selalu. Dan minta maaf lah. Sihat ya? Boleh lah. Kita kan apa istilah kedis kan? Sama je. Ni pun sama. Tapi dia suruh balik tapi saya tak buat. Nurut dia. Kita sebab dia dah cucuk Dah saya buat betul juga. dalam tulang tu. Dah buat juga. Tapi Dia Penat penuh raya. Dia menyaga. Yalah. Ini pasal nak ni cari adik. Mungkin pusing cari adik. Rahat. Kadang-kadang segan juga nak pergi rumah. Kenapa? Rumah dia kita asyik makan. Aku dah salahnya memang. Memang rasa makan. Memang dia suruh makan. Melantar ni tamak lah tak. Pagi tadi malam tadi. Siapa? Siapa? Tamak. Oh, siapa? Ada mak ke? Mak ada ke? Mak, dah tua. Dah. Mida kembali ya. Hujan dia kata. Mana je nak datang? Ibu tak ada kayu. Ada payung, ada payung. Payung ada? Tak. Maaflah ya. Alam. Tak maaf dah. Ya Allah. Hai. Tak betul lah nampaknya. Ya Allah. Rindu sangat ni. Nak datang cari. Selamat Raya. Selamat Raya. Maaf ya. Maaf ya. Macam hujan ni boleh tinggal. Ha? Apa lagi nanti datang? Sama pun tak dapat pergi lagi ni. Apa datang rumah nanti call? Datang rumah. InsyaAllah, insyaAllah. Macam mak lah. Busy lah. Ya, busy sikit. Anak buah. Oh. Okey. Ramai ha. Eh. Busy lah. Raya. Aku cakap, Sino ni pagi-pagi telefon, mana tak sampai-sampai. Pergi rumah Imam. Dia buat macam-macam. Lepas tu dia rumah jarum. Dan jarum pergi pula lalu. Ingat rumah Kak Rama. Rumah Kak Rama. Kak Maria dengan Lidah belakang tu. Rumah Tamang tak pergi lagi tu. Aku ni tadi anak kakak lagi. Anak cucu. Ada orang lain. Ada anak cucu. Ada tak kenal-kenal.
datang ramai. Ada ketupat, ada rendang. Diamlah. Sikit dan kuah kacang. Selamat Hari Raya kepada semua. Syukur Satu buat nasi minyak konon nanti. Lepas ni gimana? Jadi Kota Bernama. Artis jumpa pun. belum apa lagi? Oh, jalan kita sini. Jumpa pun. Senyap ni. Berkumpul lah ramai-ramai. Biasanya nanti viral dia yang popular. Kita tak ada. Selalu macam tu lah. Dia kan nak beli anak. Tahu lagi. Siapa tu nak? Dah lah. Tak tahu pun. Tak jemput Zoom lupa hidung kak. Orang mana? Orang mana? Oh faham. Wow, tak ada jauh lagi ke? Mulai je. Oh, dia duduk sini. Tapi orang sana lah. Nanti tanya je ni Kak Zura ni. Apa dia? Dia nak buat air susu, nak air panas kat belakang. Oh, ada. Ada orang kat belakang. Jumpa sini ke? Jumpa pun saudara. Ni ada ke mana? Adik-ipar. Baru ingat anak Cik Odot ke? Ya betul. Aku selalu pergi sana. Sebab dulu lain, dulu kecil sikit. Okey, ini anak Pakcik Odot nombor 9. Itu iparnya. Adik ipar Adik ipar. Adiknya ni nombor 10. Oi, kita nombor 10 daripada 11. 11. Mana tadi hilang dah. Dokumentari. Bang, 2 pupu. Oh, dah buku. Apa? Nombor apa? Nombor 8. Awak 9. Ini 10 lah. Ini 10. 10. Anak Odot. Ni pun anak Odot. Mak. Ini paling handsome. Paling Ni suaminya. Dia pun tak kenal. Ni baru dah, ni baru. Ni pasal baru. Memang dah tak kenal tu. Oh, air tu tak ada rumah orang macam ni. Mamak tu rumah dia dekat. Jangan. Kita pergi dia mana juga. Ya Allah, ya Rabbi. Sampai keluar daripada rumah mak. Mak, jalan ni kering mak tak hujan ah. Tak ada. Tak ada lagi. Pergi tinggal jual setia. Hujan tu pergi sana. Dia tu ikut kita. Patut pula hujan. Lepas tu lepas pula lagi jual setia tu. Aduh, gimana sampai sini tak ada. Kalau nak kerja lagi sampai hujan. Duduklah, kenapa dah tak boleh duduk? Duduk. Kak. Belum lagi nak foto.
Apa dia buat lagi? Main lah. Tapi tu lah rasa macam Tuan biar. dah pindah. Sampai 10 lebih dekat sini. Oh, ya, kan? Kan dah tua dah. Ni apa benda ni? Apa benda ni? Cabut. Kakak. Apa-apa kau. Kita nak pergi rumah Sima lagi pula. Ya Allah, ya cantiknya. Oh, cantiknya. David, ni, David. Eh, mana ni? Paksa tak ada? Masuk. Masa gigi. Gila, gila dah hidang dah. Makan mana dulu? Habis. Duduklah, duduk sama sini. Okey. Sakit. Oh, balik. Aku sakit, aku sakit. Makan belum layak bagi duit raya. Tolongnya. Letak tambah air dalam kuali tu. Ini je dapat selamatkan. Boleh ke saya makan ni? Bukanlah orang masak. Makan je lah. Penat dia masak tu. Kambing. Apa rasa tak tahu dia. Berbenda Allah je. Nah, dia tengahkan dia. Dia masak? Dia apa lagi. Tak tahu dah sedap tak sedapnya. Cacah je Bin. Sedap. Ni kau Bin. Chef masak kan? Makan kan? Makan pedas. Sudu. Ada? Sudu mana? Dah ambil gambar dah? Ambil gambar ni? Ambil gambar baik?
Sekarang mana ambil gambar? Sekarang ambil video. Kan. Makan kambing. Kambing. Nampak kena bangka. Jalan tu sempit. Dah. Peace lah, Mak. Ingat lah. Lagi nak makan dah. Ada orang tutup kan? Kat pagar. Ni rumah Cik Ani. Ni kan namanya selalu pergi rumah saudara. Semaya. Sampai juga kau. Aduh, saya nak Yo. rumah dia. Orang cakap rumah biru. Bukan ada cakap dengan mana tu si siapa? Kena masuk sini. Ha tu. Cakap rumah biru rumah papan. Manalah tahu ha. Lorongnya salah. Ha, ni anti biru. Tahu lepas Juga. basuh kain. Anti biru ni. Lepas basuh kain. Tapi bajunya tak biru. Tak ada biru. Kita satu Malaysia. Semua Mana ada biru. orang? Ha. Jangannya. Ha? Dan baru pergi kerja. Ya. Ha. Dah tunjuk videonya kat situ. Siap tunjuk video Masuk kan rumah pink. Malam kita raya rumah siapa, Mak? Mak Ndak. Ya. Okey dah. Mana tama rumah tu. Belum pergi. Itu tu lah cakap dengan Oh. Sesa itu. Sesa. Kalau dia datang cepat, boleh pergi rumah kat Tama. Ha, memidah. Pergi rumah Tama begitu. Lepas tu rumah Mak Usu dia. Memidah rumah Kak Maria. Tu apa? Maria hujan dia buat tak jadi Majulah, masuk. majulah. Kacau. Tak ada lah masuk dalam. Tak ada orang je lah. Kacau. Dia kacang. Tu yang sana tu. Tu. Komplek. Komplek coklat. Mana boleh buat joget tu, Najla? Siapa nak buat joget? Oh, Oh, yang tu buat joget tu. Itu Yahudi punya. Orang ikut aja. Hmm. Tu joget-joget tu. Punya dia punya rumah tak nak pesan. Abang itu apa? Maaf. Kuasa makan rumah pun sana. Tu. Itu komplek. Ikut lain ni. Tu komplek. Madu. Oh, ada ayam lah. Bisa-bisa. Ha? Ayam. Ayam. Tu ayam hutan belakang. Kat rumah mak ada 2 ekor. Bunyi. Betul-betul dah bertelur dah. Belum. Kau. Telurnya banyak. Tadi orang bagi makan ada 3 biji lagi. Telur grade C. Telur tengah masak. Telur Dia tengah masak. kecil kan. Kau besar. Ayamnya kotor mak lah tu. Ada biskut kelapa. Ni karamel. Ayam mak ni. Nak air panas ya? Ni. Nak. Air batu. Rajin pula tu nak buat kuih tu. Nampak? Rajin pula tu nak buat kuih. Banyak. Kita dulu. Memang tak tahu buat lah tak pernah beli. Macam dulu kita lah. Dulu boleh lah rajin. Memang buat tak pernah beli. Kalau tidur malam ni sejuk ni sini ni. Masanya macam mana? Nampak kan? Oh, kalau malam sejuk. Kalau pagi sejuk. Kalau malam buka. Ya, lantai. Sejuk. Kau berapa orang kat rumah ni? 3. Baik 3 orang je. 3. Dengan anak bujang tu.
seorang. Nak bujang umur berapa? Lebih kurang muka macam ni juga. Nak bujang umur berapa? Ha? Pernah datang ke? Ke Nak bujang umur berapa? Umur dah 36 ke? Alamak. 36 macam juga. Kalau dia orang masuk, tu ada kawan. Ni akan dia. Ni umur berapa? Ni umur berapa? Tak tahu. Agak-agak. Apa dia dah teka. Tu teka. Tak tahu. 25. Ha? 25. 25? Pandai lah dia. Dia dah 35. Andai. 32. 32. Kalau anak ni yang itu masih 20. Yang perempuan tu? Lelaki. Perempuan tu? Yang perempuan 23. Kahwin. Yang polis tu? Kahwin. Polis Berapa tu? orang yang dah kahwin? Kahwin 3. Kahwin 3 orang dah? Ha? Anak? Yang Anak polis berapa? tu, 4 orang? Semua dah 8 orang. Yang polis tu Anak 8? anak dia ada yang 4 semua Tak, perempuan. ni punya anak berapa? 5. Oh, 5 dah. 3 dah kahwin. Yang polis 3 dah kahwin. Satu datang kedai. Tu baru balik Kelantan. Adik nak beli tak? Nak beli tak? Acik ni open Ni apa? Gambit. open order. Rambit. Ha. Ni ada orang minat ni. Berani masuk dalam rumah ni. Berani memang mati dah. Berani matilah. Acik ni Itu open apa ni pun ada dah. open order. Sepupu dengan nenek. Dia tudung. Ambil tudung. Dah. Si Mai. Ni si Mai. Apa nama dia? Lupa lah. Azmi. Azmi. Ayolah. Kamu malam-malam nak sampai kat mana? Sini je lah. Kita tengah sini. Oh, budak. Mana orang yang budak? Aiskrim dari jajan. Aiskrim. Ni siapa? Siapa sepupu? Sepupu saya. Sepupu lah. Saya. Adik-adik bapa. Adik ayah. Adik-beradik bapa. Ayah atuk kau. Siapa nama atuk? Atuk Mandu Ajis. Buyung dengan atuk Ajis. Darus Ya, atuk Ajis. Darus ke? Ha? Darus adik-beradik Darus? Ayah lah. Pakcik Ujang ada beradik. Buyung. Untuk Wahab. Buyung. Adik-beradik Buyung? Ha. Ada beradik Buyung. Buyung. Ha. Lagi? Yang ni bapaknya? Bapaknya Ajis. Ajis. Abang ke adik? Mandu Ajis. Bapaknya Mandu Ajis. Ajis tu adik ke abang? Abang. Abang. Buyung adik. Ada adik-beradik orang ada berapa adik-beradik? Adik-beradik ramai lah. Adik Mahmud. Sekejap. 8. Mahmud yang bungsu. Pak apa? Oh, 8 orang yang dekat Matra lagi, bapak Usop lagi. Abang. Bapak Usop yang ada jalan 12 tu mak kahwinkan lah dia. 8 lah daripada Pakcik Ujang ni. Usop bin Aban. Si Aban. Abang ni dah. Dah ada dah. Dah. Semua dah habis dah. Habis dah, semua dah out. Ya Allah Akbar. Yalah. Yang mana ada ni lah. Ya Allah yang ada ni dah dia jaga. Ni tu begitu. Baik adik tu ha. Okey. Baik ada nak saya ni. Siapa berkenan WhatsApp saya. Pasti kau jangan melampau aku sepak ke. Ini. Cakap je elok lah. Janda-janda ni. Janda-janda. Janda-janda. Cakap dia elok kau. Dah. Okey, bye. Apa namanya air. Dah jom. Ya, makan ni. Okey, dah salam kan? Selalu nak jaga datang makan. Ya, balik. Kau kat situ. Kadang-kadang budak ni makan dulu. Bola. Bola ya. Main banyak. Ni kita pergi beraya rumah anak Mak Janoma, rumah Abang Ahmad. Nenek nak jumpa ayah dia. Dah. Ayah kau pun tak nampak dah. Sibuk. Sibuk. Apa yang ada di sini? Abang Ahmad. Anak mana dia? Anak jantan. Yang kerja kat Sulung. Peace dulu. Peace. Pukul 9 agak 9.30. Ada apa? Kepala dia tu. Uma. Peace.
nampak. Peace. Semua Macam mana senyum macam tu? Putri, Ma. Cepat. Ma. Apa ke jongkok? Ui. Ada belah tu. Saya tu.